Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan ceritakan bagaimana untuk kita login ke dalam Kahoot dan juga cara menggunakan Kahoot. Pertama, kita akan pergi ke halaman utama Google Chrome dan proceed untuk search Kahoot. Selepas itu, anda perlu proceed untuk tekan Kahoot di bahagian atas halaman Google Search. Dan sekarang, anda sudah berada di halaman utama Kahoot. Di halaman utama mereka telah disediakan beberapa plan-plan yang kita boleh langgan di dalam Kahoot, tools-tools yang kita boleh gunakan di dalam Kahoot, serta beberapa kelebihan Kahoot yang boleh membantu kita untuk belajar dengan cara lebih interaktif dan juga seronok. Di dalam site ini akan ada 5 item tools utama yang kita boleh gunakan untuk belajar, iaitu Discover, Learn, Present, Make dan juga Join Games atau kuis pembelajaran. Sekarang, saya akan tunjukkan cara untuk login ke dalam Kahoot. Jika anda belum ada akaun, anda boleh direct login menggunakan Google Chrome. Pilih akaun Google anda dan proceed untuk tekan login button. Sekarang, anda telah berada di halaman login utama Kahoot. Di sini akan ada beberapa training content yang anda boleh join serta section teacher toolbars yang kita boleh gunakan. Jika kita scroll ke bawah pula, akan ada beberapa assignment atau games yang kita boleh sertai dan praktis juga. Seperti All About Elephants, What is Climate Change dan sebagainya. Tapi, jika kita nak cipta Kahoot terbaru, anda boleh tekan Create New Kahoot. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.